korang ada berniaga melalui platform e-dagang, korang kena tengok video ni. Korang tak perlu risau lagi tentang invoice ni. Sebabnya, bagi mereka yang menjalankan perniagaan dalam platform e-dagang, semua keperluan pelaksanaan e-invoice akan disettlekan oleh platform e-dagang tu sendiri. Contoh, kalau pembeli tu perlukan invoice, korang relax je. Platform e-dagang tu sendiri akan proseskan bagi pihak korang. Senang kan? Tapi, apa yang korang perlu lakukan sebagai peniaga? Senang je. Korang perlu pastikan maklumat perniagaan korang dikemas kini dengan pihak platform e-dagang. Ini dia senarai yang korang perlu lengkapkan. Dah settle kan? Sekarang korang boleh terus berniaga di platform e-dagang macam biasa. Korang nak semak transaksi e-invoice yang telah diproses oleh platform e-dagang? Semuanya ada di portal dan aplikasi My Invoice. Kan lebih sistematik, lebih telus dan lebih mudah. E-invoice membantu korang merekod urus niaga perniagaan dengan lebih teratur, cekap dan efisien. Mudah kan e-invoice? Jadi, layari portal My Invoice dan muat turun aplikasi My Invoice sekarang.